corruption. Dan dia dirakamkan, diberikan. Dan saya tahu latar belakang dia, kenapa duit semua ni kan. Jadi dia terlalu rumit untuk jiwa yang mudah macam saya. Albert Tay ada cuba approach YB sendiri ke? Saya ada lah maklumat-maklumat ataupun message yang disampaikan melalui orang lain. Tapi saya tak nak terlibat. Saya tak nak terlibat kerana macam saya terangkan, permulaannya memang begitu. Maksudnya permulaannya ini ialah amalan biasa politik di Malaysia yang berkaitan dengan rasuah, yang mana orang tu dibayar dan di sini dibayar semua kan. Jadi saya selalunya ambil kes-kes yang melibatkan kepentingan awam yang jelas sebenarnya yang mana bersalah, yang mana tak bersalah. Dalam kes ini sebenarnya a deal gone wrong. Jadi a deal gone wrong, dan saya pula tak boleh nak kata Albert Tay ni orang jahat gini. Whatever I feel about the manner that it was done. Kerana kita tak boleh lari bahawa itu adalah rasuah. It was corruption. Dan dia dirakamkan, diberikan. Dan saya tahu latar belakang dia, kenapa duit semua ni kan. Jadi dia terlalu rumit untuk jiwa yang mudah macam saya. Kan saya orang katakan lurus bendul kan. Saya memang bab itu saya tak boleh bengkokkan diri saya untuk tu kan. Jadi sebab itu saya, walaupun ada sebenarnya, saya tak tahu sama ada permintaan daripada Albert Tay sendiri, ada mesej kepada saya melalui orang tengah yang mengaku menyampaikan mesej Albert Tay. Tapi saya memang tak berminat lah. Baik. Cuma ada daripada bukan setakat ABIM, tapi penyokong-penyokong kerajaan juga kata, ini can get me some pound sterling. Ya. Tapi yang orang komen sangat tu sebab setahun. Dia tak tunjuk. Satu lagi. Saya adalah batchmate saya. Yalah, dia orang semua orang bisnes, ada syarikat semua kan. Saya nak tergelak juga sebab komen dia adalah bila lepak dengan kawan hari ni semalam kan. Dia punya terkejut, dia kata, gila korang orang politik, korang ni bukan manusia. Setahun tak tanya khabar, mesej terus minta duit. Ada satu lagi. Ada. So saya tak ingat, ya ke setahun? Dia kata tak, aku pergi tengok balik. Setahun tau dia orang tak communicate. The next thing dia communicate, terus minta duit je. So you were saying? Katanya tangkap terus Albert Tay ni. Dialah yang menyebabkan bagi rasuah. Kalau dia tak bagi, orang lain tak boleh terima. Pandangan YB? Ya, itu yang saya sebut dulu. Dalam sistem undang ini, dalam last week kan, bila kita bercakap pasal compound kan, compound kan. Sebab itu peruntukan undang-undang ada, yang mana bila keadaan, dan ini yang keadaan yang sedang berlaku sekarang lah. Kita ada Albert Tay yang memberikan rasuah untuk mendapatkan sesuatu. Kita juga ada penerima rasuah lah kan. Tetapi secara moralnya, yang mempunyai mandat dan tanggungjawab awam ni ialah mereka yang memegang jawatan. Jadi yang ini sebenarnya dari segi tuntutan undang-undang, mereka yang perlu dihukum. Okay. Now, but kita perlukan pembuktian dan juga keterangan daripada Albert Tay. Jadi terpulanglah kepada kerajaan, SPRM ataupun pendakwa raya, macam mana kita nak buat pelibagin tu. Sama ada dia pun dikenakan hukuman tetapi dijatuhkan hukuman lebih rendah, ataupun dia diberikan compound. Yang itu yang saya sebut minggu lepas. Sebab itu ada mekanisme compound. Yang itu terpulang kepada pihak berkuasa lah. Tetapi yang tak boleh berlaku ialah yang menerima duit tu terlepas, Albert Tay yang kena. Yang itu takkan boleh diterima oleh rakyat tau. Jadi memanglah betul dua-dua sebenarnya adalah tangan kiri dan tangan kanan dalam perkara ini. Tetapi yang separuh mati jerit reformasi lawan Sakau ni Syamsul Iskandar kan, yang duk ceramah semua ni. Jadi bila kena, dan dia yang ada jawatan, contohnya kalau ada siasatan, maka mereka yang memegang jawatan awam itu dari segi tanggungjawabnya adalah lebih besar, maka keterdedahan kepada tindakan undang-undang pun lebih besar. Itu logik biasa rakyat lah. Mungkin
mungkin ada satu lagi angle Boleh. yang saya nak touch on lah. Sebab ada juga mereka yang lepas pendedahan daripada Albert Tay ni, dia kata Albert Tay ni hero sebab dia dedah actually